Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah doktor ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita peluang untuk bersama lagi dengan pendengar Radio Malaysia Jakim Salam FM untuk bersama-sama dalam rancangan Minda Intelek. Kita akan menyambung lagi doktor ya, ulasan dan kupasan doktor mengenai buku karangan Dr. Zaghlul An-Najjar ini, iaitu As-Sama' fil Quran. Jadi kalau minggu lepas doktor kita dah tahu tentang bagaimana hakikat rupa sebenar bumi kita ini, bagaimana teknologi satelit ini membantu manusia untuk mengetahui tentang rahsia bumi ini doktor. Kali ini doktor boleh doktor terangkan bagaimana sejarah perkembangan teknologi satelit hari ini. Adakah umat Islam mempunyai sumbangan dalam teknologi tersebut? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah umat Islam mempunyai sumbangan? Dan kalau kita perhatikan teknologi hari ini bukan berlaku overnight, bukan berlaku secara spontan. Dia mempunyai sejarah keilmuan yang sangat panjang. Revolusi dan revolusi yang sangat lama, dan setiap generasi ada sumbangannya. Dan termasuklah umat Islam. Dan kalau kita perhati, kalau kita adil dalam kajian kita, kita dapati umat Islam mempunyai sumbangan yang besar. Sebab Al-Quran banyak menggesa supaya kita mengkaji alam semesta. Seperti yang kita bincangkan dalam siri-siri yang lalu, bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berfikir, bertakafur dan menjadi ahli ulul albab, memerhati kajian langit dan bumi, perubahan siang dan malam. Dan oleh sebab itu umat Islam memberikan tumpuan yang sangat rapat kepada ilmu ini. Termasuklah bagaimanakah untuk melihat perjalanan bumi dan sebagainya. Umpamanya ayat Al-Quran mengatakan wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dan Allah lah yang telah menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, supaya, dan Allah telah mentakdirkan manazil bulan itu supaya kita mengira waktu untuk kita beribadat dan sebagainya. Dan dengan ini kita dapat mengetahui bilangan tahun, waktu dan sebagainya. Dan ini adalah untuk hitungan. Dan oleh sebab itu umat Islam sangat-sangat mementingkan ilmu ini. Kita lihat bagaimanakah Khalifah Abbasiyah umpamanya telah menggalakkan supaya dibina balai cerap untuk merhatikan peristiwa di langit. Dan kita dapati balai cerap ini telah dibina di merata tempat kawasan rantau Islam, termasuklah di Baghdad, kemudian di Syam, termasuklah kawasan di tengah Asia, termasuklah Isfahan, termasuklah juga di Bukhara, dan yang paling penting adalah di Samarkand. Dan ini berlaku sebelum Eropah maju, bangun sebagai sebuah tamadun yang kita dapat saksikan hari ini. Umat Islam telah menerokainya. Dan ketahui bahawa teleskop untuk merhatikan objek di langit ini bukan diciptakan oleh Copernicus sebagaimana yang kita baca dalam buku-buku teks yang ditulis oleh Barat, tetapi umat Islam jauh lebih awal. Umpamanya Ibn Jundub telah mencipta teleskop yang sangat-sangat awal. Kemudian kita lihat umat Islam seperti Ibn Haytham umpamanya yang mengkaji tentang cahaya. Bagaimanakah cahaya ini telah digunakan untuk mengkaji kanta. Kanta yang kita lihat, kanta cembung, kanta cekung dan sebagainya, yang digunakan untuk merhatikan bulan bintang pada alat moden ini, ialah direka oleh Ibn Haytham. Tetapi sejarah tidak ditulis dengan tepat. Oleh sebab itu kita terlindung dengan sejarah yang sebenarnya, sehingga akhirnya kita merasakan bahawa segala ilmu ini datang daripada Barat. Tetapi umat Islam telah menanam benih yang demikian. Ilmu ini dikembangkan oleh Al-Biruni umpamanya, kalau kita lihat sedikit sejarahnya. Dan kemuncak daripada perkembangan ini ialah penciptaan roket oleh umat Islam. Yang reka cipta roket ini ialah seorang saintis Muslim bernama Hassan Ar-Rahmah. Hassan Ar-Rahmah. Dan dari orang mana itu, daripada, tak silap saya, daripada Baghdad. Dan rekaan roket inilah yang ditiru oleh NASA mereka. Kalau kita tak tahu pun doktor ya. Kalau kita pergi pada aeronautik museum yang ada di NASA, NASA sendiri, dia ada model. Yang pertama tentang roket yang diciptakan oleh Hassan Ar-Rahmah. Dan Hassan Ar-Rahmah menggunakan kombinasi beberapa bahan kimia dan petroleum untuk menerbangkan roketnya. Tetapi sejarah tidak ditulis. Sebab kita kena tahu bahawa yang menulis sejarah kita ialah orang Orientalis. Dan tentulah mereka tidak akan menyentuh perkara ini. Tetapi apa yang ada teknologi moden hari ini ialah berasas kepada teknologi yang sama. Umpamanya torpedo. Torpedo ini direka oleh ahli peperangan Muslim. Ketika peperangan salib, tentera Islam sentiasa menang kerana teknologi ini. Dalam 12 kali tak silap saya peperangan salib sentiasa dimenangi oleh tentera Muslim, kecuali yang terakhir. Dan selepas yang terakhir ini, maka diambil alih oleh Barat. Tetapi Barat mula menulis sejarah ketika selepas kekalahan itu. Doktor, apakah faktor umat Islam kalah dalam peperangan terakhir itu? Ya, banyak faktornya. Yang tersirat dan yang tersirat cukup banyak. Sebab ketika itu umat Islam telah
Dan kita ingat umat Islam jatuh ketika mereka di puncak kekayaan ekonomi. Dan mereka telah lalai tentang agama mereka. Dan mereka hidup lebih kalau kita katakan kemewahan, dan mereka lupa fungsi mereka yang sebenarnya, sehingga orang lain yang mengambil kesempatan dan mengalahkan mereka satu demi satu, sehingga hari ini umat Islam berada di tempat yang paling bawah dalam sejarah tamadun manusia. Ialah kerana kelalaian kita sendiri. Kita lupa bahawa tamadun ilmu itu ada di dalam perperahan kita, khususnya Al-Quran, sebagaimana yang dibincang oleh Dr. Zailul Najar ini, untuk melihat kita bahawa kita mempunyai sumber itu, tetapi kita lihat kenapakah kita jauh daripada sumber kita sendiri. Macam seorang pengemis yang tidur di tepi bank, dia rapat dengan duit, tetapi hakikatnya bukan duitnya sendiri, cuma dekat dari segi fizikal, macam kita dekat dengan Al-Quran, tetapi dari segi realitinya kita sangat jauh. Itulah perumpamaan Islam apa yang kita katakan. Semoga kita dekat dengan erti sebenarnya fizikal dan spiritual. Kita dekat dengan agama kita. Maka ketika kita dekat dengan agama kita dulu, kita telah membina satu tamadun yang besar, termasuklah dalam teknologi angkasa raya. Dan kalau saya boleh sambung, bahawa balai cerak yang terbesar yang pernah dibina sebelum Eropah muncul, dibina disamakan oleh Baginda Ulu Beg, Raja Uzbekistan. Dan disitulah tempat lahirnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Kita lihat di Asia Tengah itu tempat pusat kemajuan pencapaian saintifik. Dan di situ sudah ada satu bangunan balai cerak 3 tingkat yang menggunakan teleskop yang besar, menggunakan alat pencerak yang besar. Bagaimanakah kita boleh mengatakan yang berlaku dalam kurun ke-14 ini, bahawa umat Islam tertinggal di dalam kajian angkasa lepas, sedangkan Copernicus baru mencipta teleskop di barat dalam kurun yang ke-16 ataupun 17. Dan oleh sebab itu sejarah harus dilihat kembali. Dan saya menyuruh pada para pendengar sekalian, apabila kita melihat sejarah, perlulah kita melihat pada sumber yang autentik. Kita jangan lihat pada sumber secondary, kita lihat pada sumber yang primary, sumber yang asli. Bagaimanakah kemunculan teknologi hari ini? Jadi doktor, bagaimana kita nak dapatkan sumber yang asli itu, doktor? Ya, kita kembali kepada sumber yang asal. Kalau kita nak lihat sejarah Islam, kita kena lihat dalam teks yang asal. Kena banyak membaca lah, doktor. Ya, dan kena pandai memilih rujukan yang tepat. Sebab apabila kita merujuk rujukan yang ditulis oleh Barat, dia telah distortion, telah melakukan satu semakan kembali yang mesti berpihak pada Barat. Sebab tujuannya adalah apabila Orientalis menulis, mereka cuba menulis sebagai penjajah. Dan bangsa yang dijajah tidak mungkin akan diiktiraf sebagai peneroka teknologi. Dan oleh sebab itu, mereka cuba mengolah. Dan perkara ini bukan ilusi saya, tetapi diakui oleh semua pengkaji, termasuklah pengkaji yang sangat terkenal, namanya George Sutton. Kalau tuan-tuan atau para pendengar yang boleh suka membaca buku-buku yang tulis oleh George Sutton, George Sutton menulis sebuah buku yang sangat terkenal, Introduction to History of Science. Dan di dalam ini dia menyatakan bahawa sejarah sebenarnya ialah sejarah umat Islam, tetapi telah diputarkan oleh Barat. Dan dia kata tak guna kita menipu sejarah dunia. Marilah kita melihat khususnya dalam astronomi, kenapakah nama-nama bintang di angkasa raya dikenali dengan nama-nama, masih lagi dengan nama-nama Islam. Umpamanya azimuth. Umpamanya satu keadaan matahari berada di atas kepala kita dipanggil keadaan azimuth. Azimuth itu datang daripada bahasa Arab Asim. Kita lihat dalam pelayaran, umpamanya Amirul Bahr, disebut Admiral sekarang. Monsoon diasal katakan Arab Mausim. Bahkan nama-nama tempat di dunia seperti Hawaii ialah bahasa Arab Al-Hawa. Brazil, Brasilia. Dan di Amerika ada nama Tallahassee, itu adalah daripada perkataan Tallahi Nesi. Nesi itu bahasa orang Indian, Tallahi itu adalah sumpah orang Islam. Di Manila umpamanya, itulah Ya Amanillah, menunjukkan bahawa nama-nama yang ada di dalam geografi. Sebab pelayar Muslim jauh lebih awal berlayar mengelilingi dunia sebelum Columbus mula pergi ke Amerika. Di Amerika ketika Columbus sampai, umat Islam telah ramai di sana, masjid telah didirikan di sana. Dan ini sejarah yang tidak ditulis, yang ada hubungannya dengan apa yang kita bincangkan hari ini, ialah bagaimana umat Islam membina tamadunnya kemudian disambung oleh Barat. Apa yang Barat bina hari ini ialah sambungan daripada apa yang umat Islam telah lakukan. Kalau kita ibaratkan kod durian yang kita tanam, yang kita makan sekarang, bukan kita yang tanam, tapi moyang kita yang keempat dulu yang tanam. Siapakah yang penting, moyang kita ke kita yang menjaga seadanya sehingga dapat kita petik buah? Mungkin nenek kita tak sempat makan hasil yang dia tanam, kita yang menerimakannya. Itulah ibaratnya Barat menerima, memetik teknologi hari ini, apa yang ditanam oleh Al-Khazmi, apa yang ditanam oleh Al-Biruni, apa yang ditanam oleh Ulu Beg dan sebagainya. Dan kita ingat bahawa Rusia mula-mula sekali
ke angkasa raya. Ya. Sputnik ini adalah daripada